Itu dipanggil sebagai takwil. Yang soalan ataupun bawa ila sab. okey, Kita panggil sebagai lawazim. dia berkomplot untuk Pun adakah dusta dalam Allah bersemayam di yang atas. dengan definisi ketiga, sarful lafzi an zahirihi ila ma'nan marjuh li dalil, memindahkan satu lafaz itu daripada makna literalnya kerana ada petunjuk ataupun dalil. Okey, sekarang kita dah clear apa dia definisi takwil. Kalau kita cakap okey, yang ni sebabkan dalil dia adalah dalam teks itu sendiri, within teks itu sendiri, konteks teks itu sendiri, itu tak dipanggil takwil. Tapi kalau datang daripada dalil lain, itu dipanggil takwil. Tak. Bahkan di sisi ulama usul, seperti mana yang Imam Suyuti pun sebut dalam Al-Kawkab Besar. Jadi kita melihat realiti, mengisbatkan realiti bukan semata-mata ada dalam Quran. Tak, Quran menyuruh kita untuk qul unzuru madza fis samawati wal ardh. Lihatlah kepada langit dan bumi guna mata awak, dan mata awak nampak tu mengisbatkan kewujudan jisim, jauhar, arak dan sebagainya. Kata Imam Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah, yu'na biha ulul manzilah wa rutbah. Daripada abayat Nabighah ini adalah kita memahami yakhafuna rabbahum min fawqihim dengan maksud ketinggian manzilah dan martabat Allah Subhanahu wa taala, bukan ketinggian makan.